Abang Nordin tak nak korang anak-anak muda lagi 40 tahun macam Abang Nordin, macam bapak mak korang semua sampai sekarang 2025 yang ada lah masih bekerja lagi. Betul tak? Sebab tu Abang Nordin cakap lagi sekali, Abang Nordin kasih contoh korang semua kalau beli branded bag, branded jam, branded kereta semua, korang cuma dapat apa? Korang cuma dapat itu produk aja. Betul tak? Duduk fikir lagi sekali Korang dapat itu produk aja. Dapat apa? Branded bag, dapat jam, dapat kereta. Tapi korang mesti ingat, company-company semua takkan kasih korang dia orang punya business. Betul tak? Tapi kalau korang datang kat Abang Nordin punya company Riway kan, beli, ambil kita punya produk kan, purchase, kalau dapat tu produk kesihatan, company Abang Nordin akan kasih korang lagi bikin apa? Bikin passive income, world business. Kasih korang buat world business forever. Berapa banyak duit, bilion-bilion kau boleh buat, kau buat. Selalu Abang Nordin cakap, company Abang Nordin, kalau korang fokus, one day boleh dapat dia proceeding up to 4,000 Singapore dollar. Itu baru one day tau. Kalau korang fokus dalam 8 bulan lah, kalau korang fokus 8 bulan, korang keluar modal sikit, 8 bulan korang boleh dapat sampai 100,000. Korang nak ke tak nak? Duduk fikir-fikir. Okay, jadi daripada sekarang ni kan, hari Abang Nordin buat VTT ni kan, date 05/03/2025. Okay, korang duduk, korang dengar betul-betul. Kalau okey kan, kau PM Abang Nordin 90106711. Mesti nak ni, nak yakin pada diri sendiri, yakin pada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah kita berjaya sama-sama. Abang Nordin, anak-anak Melayu jangan jadi macam Abang Nordin, jangan jadi macam mak bapak korang. Kerja, kena buang kerja, dah tak ada kerja, cari kerja lain, sampai sekarang kena kerja. Sekarang korang masih muda, buat this passive income, hidupkan networking. Macam mana belajar, macam mana business networking. Yang selama ni yang korang yang dengar Abang Nordin, yang ada bisnes, yang buat apa bisnes, yang kerja full time pun sekarang, kerja part time, ini semuanya lah marketing. Ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, no duit, babe. Singapore tak ada duit, mati, babe. Betul tak? Sebab tu Abang Nordin cakap, orang dulu-dulu semua cakap kan, duit tak bawa mati. Sebab itu semua apa ni, nak ingatkan korang jangan tinggalkan ibadah je. Kiasan. Korang pernah dengar tak orang dulu kan, macam Abang Nordin, mak bapak Abang Nordin cakap, jangan makan kepala ikan, nanti jadi bodoh. Jangan makan telur ikan, sebab orang nak makan semua, babe. Okay, sambung. Okay, korang stay safe, take care. PM Abang Nordin 90106711. Okay, jangan lambat-lambat, babe. Abang Nordin tak nak korang jadi macam Abang Nordin, jadi mak bapak korang sampai sekarang kan, dah ada cucu pun masih bekerja lagi. Betul tak? Zaman makin lama makin berubah, babe. Sebab tu Abang Nordin nak ajak orang-orang Melayu semua, korang bikin marketing, jual, kerja, tapi nak ada sideline, bikin networking. Tak tahu, sekarang Abang Nordin kasih tahu. Okay, PM Abang Nordin 90106711. Come, kita maju sama-sama. Betul tak? Sebab Abang Nordin dapat ni daripada apa tahu? Daripada company Riway ni kan. Jadi Abang Nordin sampaikan korang semua ilmu yang bermanfaat. Siapa tak nak ubah hidup, Abang Nordin tak boleh paksa. Tapi kalau dah sampai situation yang Abang Nordin cakap, korang sakit, bedridden, stroke, duduk kursi roda,
jangan salahkan Abang Nordin, tak sampaikan. Sebab banyak tahu berapa orang dah telefon Abang Nordin cakap betul. Yang ada telefon Abang Nordin, dia tunjuk Abang Nordin lagi. Diorang dah apa, diorang yang ada dah injured, slip disc, yang ada nak datang jumpa Abang Nordin, jatuh, injured sampai sekarang 9 bulan kat hospital. Abang Nordin tak bohong bulan puasa ni Abang Nordin nak bohong buat apa? Ada orang lagi nak pinjam Abang Nordin duit, nak bayar duit apa? Duit kereta, duit transport orang. Abang ni tak bohong. Sebab tu Abang ni tak nak anak-anak muda ni struggle duit. Sebab tu Abang ni cakap, korang buat sekarang ni untuk korang ubah hidup korang. Kalau ada hutang, ambil duit company Abang ni pergi bayar hutang. Duit gaji dah boleh simpan. Betul tak Abang ni cakap? Kalau tak ada hutang, duit ni simpan untuk emergency use. Sebab anak-anak korang semua masih kecil, mungkin anak korang besar nak pakai duit banyak, nak sekolah, support babe. Betul tak? Selalu Abang Nordin cakap kan, suami support isteri, isteri support suami, suami isteri support anak-anak korang. Nak belajar besar-besar, then anak-anak pula dah besar, support mak bapak, jangan kasih kerja lagi. Okay? Okay, you all take care. Stay safe, selamat berpuasa. And Assalamualaikum. Pam. Ciao. The biggest scam on planet Earth is a job. Because think about it, you work for 40 years, 8 hours a day, and after 40 years, you are still broke. How is that not a scam? True? Now, how many of you work in a job? Okay, all my TikTok brother, this is my company, Riwik International. Come in my world business partner. This company belong to you forever. Just PM me 90106711. You all stay safe, take care, love you, and Assalamualaikum. Pam.